Malaysia akan kemukakan bantahan keras sekiranya kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF ke Gaza dipintas atau dirampas rejim Israel. Bukan itu sahaja, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia juga akan menghubungi rakan antarabangsa termasuk Itali, Sepanyol dan Turkiye bagi menyusulkan perdamaian serta memastikan suara rakyat Palestin terus kedengaran. Kemudian kita lihat upayaan ikhtiar yang dikemukakan oleh Perancis dan Arab Saudi, yang juga kita hubungi kerana mereka mahu usulkan perdamaian. Bercakap ketika sidang media selepas melawat Sumut Nusantara Common Centre di Sepang, Perdana Menteri berkata pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 pada Oktober nanti juga diharap dapat mencapai penyelesaian berkesan menghentikan genosid di Gaza. Dan tentunya saya harap pertemuan dengan Presiden Donald Trump, kerana ini di kemuncaknya, kerana kalau ada penyelesaian yang agak berkesan walaupun tidak sepenuhnya memuaskan kita, tetapi yang kita minta yang awal sekali, hentikan serangan ganas ke atas Gaza Palestin, jamin kemerdekaan mereka sebagai negara yang berdaulat. Beliau menambah tuntutan asas Malaysia jelas, iaitu hentikan segera serangan terhadap Gaza, segerakan bantuan kemanusiaan serta perubatan ke wilayah itu dan kemerdekaan Palestin sebagai negara berdaulat. Dalam lawatan itu, Perdana Menteri turut membuat panggilan video dan memberikan kata-kata semangat kepada 34 rakyat Malaysia yang menyertai misi GSF bersama aktivis dari 45 negara berlayar menuju Gaza. Malaysia menjadi negara pertama yang mengiktiraf misi berkenaan menerusi sokongan Perdana Menteri. Pelayaran GSF merentasi Laut Mediterranean membawa bekalan makanan, ubat-ubatan serta mesej keamanan yang menggesa agar peperangan dan krisis kebeluran dihentikan selain menuntut pembukaan akses koridor kemanusiaan ke Gaza.